Rasanya nih bos, mantap kali. Pati bawah lampu, kau bisikan kamu, apa yang kau mau, dia atau aku, garam atau madu. Konten kita pada channel lah, kita nak buat konten yang spontan je sebab Syah baru je balik makan gula ni. Kita makan gula kan, makan gula and konten kita pada lah konten makan gula, konten kita pada buat konten house tour bilik. Kita nak house tour bilik Ashraf. Ashraf dah banyak dah ubah bilik Ashraf ni daripada konten kita selama ni. Ashraf ubah ni semua Ashraf dah tukar dah, semua Ashraf dah tukar 100% tukar dah. Cuma bukan satu batu lah, ada 90% ni sebab saya langsir kita tukar. Masa pun wanita juga langsir buat sebentar lah. Okay. Saya nak sudah perubah bilik sih, kalau tak sabar nak tengok kan macam mana perubah bilik Ashraf. Kita telah berubah ke warna, cuba warna ke kita tema bilik Ashraf warna ke. Cuba teka dulu. Cepat teka. Okey, warna bilik Ashraf dah tema warna putih dan hitam. Tada. Warna putih hitam, warna tema bilik Ashraf warna tema putih hitam. Ada ni akan beli bau je beli ada bagus, ada putih hitam. Pada rak ni pas dia beli rak baru tu. Ada ni banyak lagi barang tak susung. Ada lagi barang tak susung, ada lagi barang yang tak sapa. Okey, sebenarnya ni akan ni Ashraf beli. Kalau kau tanya Ashraf beli mana, Ashraf beli di Lazada je. Tu lah mic Ashraf, cuma mic Ashraf ada bateri. Biasalah. Mic tak ada bateri tak cah. Bunga ni kau beli kita roya aja. Ada roya je bunga ni. Dia tengok tangan. Lepas tu biasalah selain gambar ni kalau beli je dekat TikTok Ashraf setiga ya roya satu je. Ni betul kalau pilih je gambar. Dia sebelum gambar ni mahal, ada kontes Ashraf dulu. Macam tu lah konten misalnya pilih gambar mahal dulu ni. Okey. Lepas tu mungkin lah ni telefon yang kita buat setting video apa. Lepas tu ni mic. Lepas tu earphone. Tu letak Ashraf tu edit video korang. Okay, di atas transfer atas video kepada editor macam edit. Lepas tu bagi ni stand. Tapi sini memang comel lah, estetik gitu. Estetik. Kita tu montage tempat ni cantik. Jom tengok montage. Let's go. Sekarang kita ada montage tempat ni. Sekarang kita tempat ni dulu. Tempat ni lah jenama yang Ashraf guna lah, brand-brand jenama apalah. Okay. Ni pun warna Ashraf beli yang super juga, cuma size dia yang berbeza. Ni size ni Ashraf beli ni size M. Size M ni ada je size Ashraf surat ni Ashraf beli size S. S besar ni ada beza tu. Ada beli cuma wanita juga Ashraf beli. Mahal lagi sebab Ashraf lemah. Ni Ashraf beli size S. Ni jenama Ashraf bakal lah. Ni betul punya rambut apalah semua nikah di sini lah. Okay, boleh taja lah. Betul. Skin TV boleh taja saya. Boleh taja. Sebab sponsor. Okay, lepas tu banyak hanya saya nak tukar dulu ni. Wanita. Aku nak tengok dulu. Akan cari free shipping dulu. Kalau beli lah wanita. Kalau cuma kau ada kita bukan wanita. Saya rasa macam ada pun kena tengok dulu Okay. Lepas tu ni lah. Tempat dia kawan ni cuma kapek dia asyik dibasuh. Kapek tu asyik beli dia. Bukan beli yang lama ada dia. Cuma asyik lagi basuh. Basuh kedai jadi dia baru lah. Jadi macam tu. Semua wanita. Perfect wanita tu. Wanita semua. Okay, semua wanita. Cuma ni kapek je yang kita pergi basuh. Mungkin dia lepas gaya haji ni baru dah habis. Sebab saya ingat saya nak guna gaya haji, cuma tak boleh. Kena ambil selepas gaya haji. Okay, kosong je. Ni pun banyak lagi kita basah. Ni kita basah lagi. Tapi gear dia tu dekat sangat. Saya kena beli kecap gajah. Saya nak dekat sini. Cuma tak nak kat mana dia yang
Lepas tu ni rambut baru saya beli. Ni rambut baru warna putih juga saya beli untuk semua satu set kena beli warna putih hitam. Okey. Saya kena beli gel baru beli tempat. Apa tu? Lepas tu nyapu kaki, nak saya minta nyapu kaki baru. Ni boynya nyapu kaki baru. Sebenarnya nyapu kaki tak saya dah tahu dah, tak ada nyapu kaki. Tak ada dah. Lepas tu adalah waktu syada saya beli. Ini wajah saya beli dari Lazada. Kalau dia beli dari Lazada, okey. Usah lighting. Okey, lepas tu saya beli ke beli. Dia panggil dia puzzle ke puzzle ni panggil. Oh, dia panggil puzzle ke puzzle. Petak ni ke petak gitu. Ini gambar dia. Petak dua panggil puzzle ya. Saya beli dengan shopping lah. Shopping Lazada saya tak ingat dah dengan Lazada shopping. Saya beli tak beli banyak pun. Saya beli sikit je saya buat yang ni, pasal ni. Kepala kaki lepas tu. Saya sambung sikit lagi di tepi itu, 3 keping itu. 3 keping lagi di pintu tak sikit. Lepas inilah. Tak ada pokok sini saya saku baju gaya nak pakai gaya haji. Lepas tu saya dah beli untuk hias saya lagi. Cuma dah ada bekah. Bekah macam ada bekah gitu. Nanti kita kena letak bunga kotak apa nanti kita tengok. Yang cakap saya tempel baju ni saya kedua lah nanti. Lepas gaya nanti cuma saya tempel di dinding ni. Kotak dia saya beli dah. Nanti tunggu siapa lagi. Tapi saya buat video dulu sebabnya nak tunggu kotak. Kita tak tahu siapa bila. Jadi kita tak post lah konten. Okay, saya dah upgrade demi sedikit konten apa. Saya dah upgrade sedikit. Dan bilik saya pula saya ada upgrade untuk kita buat lebih banyak lagi konten lepas ni di dalam bilik saya. Okay, saya tak buat video unboxing. Sebenarnya aku korang bawa saya dengan video unboxing hari-hari. Dan kita tak buat dia. Saya buat harus 2 bilik. Dan bilik tiba-tiba berubah warna hitam. Tengok putih dah hitam. Macam warna ni. Asal ambil warna ni. Warna putih hitam. Warna apa warna bilik saya. Cuma masih ingat nak cat. Malah nak tukar warna kita guna je lah cat yang ni pun. Okey dah kan. Lepas tu belakang pintu pula saya tunjuk ni perubahan sikit demi sedikit. Saya tak ubah banyak orang selalu lah. Sebenarnya berubah selalu tu memerlukan banyak duit yang perlu dikeluarkan. Kita kena tulis sikit-sikit. Kita beli gitu-gitu kan. Tukar sikit. Bukan murah nak tukar lah ke rak tu 5 jam lebih. Ada rak yang 3 yang ada macam atas di shipping yang kita ada. Dan juga kita belakang pintu pula saya dah ubah sikit. Tapi ada panas sikit. Panas. Tengah hari panas. Okay, lepas tu belakang pintu ni. Saya ada letak gini. Saya ada letak tu. Kapek sana yang kita ada kasut lah ni. Kita ada kasut lah itu. Lepas tu belakang pintu ni baju-baju lah. Saya kalau tunjuk lah baju lah. Belakang pintu cuma gitu je. Lepas tu kasut-kasut belakang tu. Okay. And bawah katil pun tak ada berapa bersih je bawah katil. What? And sebut je nanti. Kalau saya beli gel tu, ini gel saya bawa beli kot gel. Gel saya tak ada gel. Kalau tengok saya tak pakai gel aja putih. Kita saya ada beli gel lain. Tunggu siapa ni. Saya suka tapi konten ni terlalu bila saya pun. Kemudian saya kata video detail-detail lagi lah. Okay. And itu adalah progres demi sedikit bilik Ashraf. Kita tengok tu. Sekejap kita. Sekali kita sambung balik minta maaf lah saat ni. Okay. Jadi kalau dah tengok semua bilik Ashraf, saya dah ubah lah ke bilik Ashraf pada ni. Satu kata begitu ubah bilik ni. Kalau kita tengok sendiri dah. Pada ujung tu kita letak yang peringkat kaki saya tak pergi. Nanti kita saya letak. Sebenarnya kalau kita letak dia cemat dia juga. Okay. Start dari situ. Okay. Sampai ke belakang itu dia semua dah suruh upgrade. Kita dah upgrade juga saya jadi cantik. Dan ni cuma rak berapa lagi. Ni betul gatong lagi. Ketak ni rambut betul satu lagi. Macam-macam ini lagi. And sudah je lah konten kita pada kali ni. Saya minta makan konten ini sangat berbosan. Sebab saya kata saya pakai house tour bilik. Bilik saya dah upgrade. Cuma saya pakai jeputih. Pakai baju putih lagi ni. Sungguh kita buat konten. Effort nak buat konten untuk korang. Okay, sebelum putih lah ni baru je balik pakai gula. Ni buat konten untuk korang. Okay, segitu. Tiba lah. Nah, kita dah show mana bilik sekarang ni. Nanti kita buat konten react. Kita buat sekitar tiap orang nak tengok.
Bagi komen di bawah, kita buat lagi. Dan itulah sahaja konten kita hari ini. Kalau kau suka dengan video ini, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Dan kita jumpa di next konten. Asyik saya Nani Bos. Mantap kali. Bye semua. Party bawa hampun, kau bisikan kamu